Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami bawakan kepada anda liputan khas program pembelian baju raya untuk murid asnaf anjuran pihak Sekolah Kebangsaan Jalan Dato' Palembang dengan kerjasama Maiden Melaka. Program ini bertujuan menceriakan sambutan Aidilfitri murid-murid asnaf agar mereka dapat menyambut Syawal dengan penuh kegembiraan dan keyakinan seperti rakan-rakan yang lain. Inisiatif murni ini bukan sahaja meringankan beban keluarga, malah menyemai nilai kasih sayang dan kebersamaan dalam komuniti sekolah. Jadi PTV, media bestari, murid berkualiti.
perkenalkan diri? Boleh, nama saya Nur Izara Alisha binti Syarudin. Apakah warna baju raya awak pada tahun ini? Warna baby blue. Kenapa awak pilih baju warna baby blue? Kerana family saya punya tema tahun ini warna baby blue. Apakah perasaan awak bila dapat baju raya baru? Saya seronok kerana boleh membeli baju raya baharu. Terima kasih. Sama-sama. Hai, boleh perkenalkan diri? Boleh, nama saya Muhammad Syarahim bin Adam dari kelas 5 Mega. Apa tema baju raya awak tahun ni? Berwarna coklat. Kenapa awak pilih baju raya warna coklat? Sebab saya sesuai dengan baju ni. Apa perasaan awak bila dapat baju raya baru tahun ni? Saya rasa gembira sebab tengok baju ni sangat cantik berwarna coklat. Terima kasih. Sama. Bersama kita pada hari ini ialah Guru Besar SK Jalan Datuk Palembang, Puan Haja Nur Hamizah binti Daud. Puan, boleh kongsikan sedikit tentang objektif program pembelian baju raya ini? Okey, baik. Objektif utama kita mengadakan program ini adalah untuk memberi peluang kepada murid-murid kita yang kurang mampu ataupun kurang bernasib baik supaya mereka dapat menikmati dan merayakan Aidilfitri sebagaimana orang lain juga dengan mendapat sumbangan baju, kasut dan juga tudung raya yang baru. InsyaAllah. Berapa orang murid asnaf yang terlibat dan bagaimana pihak sekolah memilih penerima bantuan? Okey, murid yang terlibat lebih kurang 50 orang. Penerima bantuan tentunya kita menyemak daripada data KUAM lah yang terdapat di sekolah di mana di situ ada pendapatan keluarga dan kita memilih orang yang benar-benar memerlukan bantuan ini. Apakah harapan Puan terhadap program seperti ini pada masa akan datang? Saya sebagai Guru Besar SK Jalan Datuk Palembang mengharapkan agar lebih banyak pihak yang hadir bersama kami untuk memberi lebih banyak sumbangan supaya mereka boleh mendapat lebih banyak lagi bantuan yang diperlukan untuk memeriahkan sambutan Aidilfitri yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Puan Haja Nur Hamizah binti Daud atas perkongsian tersebut dan atas usaha perterusan dan menjaga kebajikan murid-murid. InsyaAllah, terima kasih. Kami warga SK Jalan Datuk Palembang mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Alhamdulillah, program pembelian baju raya murid asnaf di Sekolah Kebangsaan Jalan Datuk Palembang dengan kerjasama Maidin Melaka telah berlangsung dengan lancar dan penuh keceriaan. Semoga usaha murni ini terus menyemai nilai prihatin dan membawa sinar kegembiraan buat anak-anak kita dalam menyambut Syawal yang bakal tiba. Teruskan bersama kami dalam liputan aktiviti dan program sekolah yang lain. Jadi PTV, media bestari, murid berkualiti.